Ada segelintir masyarakat Islam ni memaksa untuk mewujudkan tanah perkuburan. Dia melalui satu zaman Meiji yang dasar langit tertutup ni. Nak keluar, nak masuk Jepun ni memang susah lah waktu tu kontrol. Masa bila kau masuk macam tu lah kalau keluar. Kalau bersih masuk, bersih keluar kan. So maksudnya expectation dia macam kita dulu tak ada masalah kan bagi pakcik kat Jepun kan. Tak ada. Lagi dia jadi nak angkat lagi ada kan. Yeah, check it out. J-Flow, the whole world know. Kiri Jepun, kanan Jepun, sikit-sikit Jepun. Mari sini semua, kita nak ulas semua tentang Jepun. Sikit-sikit pedas, sikit-sikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Siki-Siki Jepun. Okay, saya Hakim Isubri, bersama saya Haris Ghazali. Okay, so hari ni kita nak bincangkan satu saya boleh katakan news yang agak viral lah dekat Jepun sekarang. Betul. Which is dia nak kata kecoh tak kecoh, dia riuh tak riuh, dia kericuhan, maksudnya dia riuh tanpa kecoh. Dan dia riuh kepada golongan-golongan tertentu saja. Yes, golongan tertentu saja. Sebab bukan apa, benda ni, isu ni kalau bagi saya lah, kalau tidak kita bincang kepada awal dan ambil maklum, so nanti dia akan efek lah, maksudnya dari segi dekat penerimaan orang Jepun sendiri, which is berita tentang satu penolakan dia panggil apa, ke demo lah, demo tak puas hati disebabkan ada pembinaan masjid dekat Fujisawa. So Fujisawa ni kat mana tuan? Fujisawa ni dia dekat area Kanagawa. Dia in between Tokyo Yokohama. Right. So kalau daripada Tokyo tu lebih kurang berapa lama? Dia daripada Tokyo lebih kurang dalam sejam lah perjalanan. Okay. So Fujisawa ni macam saya rasa dia bukan mana besar kan, sebab dia bukan bandar besar dan memang banyak penduduk yang duduk situ. Dia adanya isu nak tubuhkan tempat ibadat di sana. That's why jadi isu sikit lah. Okay, so disebabkan news tu dah agak besar lah. Salah satu punca ni adalah ada insiden tolak-menolak lah. Itu protester ni yang memberontak, yang membantah ni, dia menolak ahli politician lah, yang politician Jepun tu sampai terduduk member. Galak member, sebab member ni politician Jepun ni dia boleh katakan haluan kanan, yang orang panggil haluan kanan kalau dia macam keras sikit. So puncanya adalah disebabkan ada cadangan untuk bina satu masjid. Betul. Dekat area tersebut, which is berdekatan dengan satu kuil. Betul. Kuil Shinto. Ada orang agama Shinto kan. So bila dimomokkan yang masjid ni wujud, orang cakap apa, agama Shinto lah, dia akan ada bagi efek lah sebenarnya dekat kawasan, maksudnya penganut-penganut yang ada dekat situ lah. Betul. Dan katanya masjid tu akan jadi masjid yang besar. Sebab tu jadi risau. Sebab basically kat Yokohama semua ni dah ada masjid dah. Betul. Cuma dia tak besar. Dia bila kata masjid kat sana ni, biasanya dalam satu bangunan ada bilik satu apartment punya level je kita jadi masjid. So kalau Malaysia ni orang kata surau lah. Surau punya level lah. Sana dia kata masjid. Tapi ni baru nak buat macam satu masjid yang mungkin besar sikit kapasiti dia. Jadi risau lah orang kat sana dimomokkan dengan kehadiran masjid itu dengan kapasiti size itu akan mengganggu kuil-kuil ketenteraman penduduk. Dan juga saya difahamkan jugalah bila sebelum isu berkenaan dengan masjid ni, sebelum ni isu yang besar dekat Jepun ni berlaku apabila ada sesetengah lah yang sebab dekat Jepun kita tahu, dekat Jepun kita tahu dia ada dua cara pengebumian ni lah. Kalau kat Jepun ni dia panggil kaso dengan doso. So kaso ni is dia dia panggil incinerate, dia pembakaran lah, dia bakar mayat. So doso ni is pengebumian, maksudnya dia tanam. Jepun ni dulu dia tanam. Betul, dia tanam dulu zaman bila zaman Meiji tak salah saya, tapi dia dah tukar perlembagaan negara dia, which is dia hanya benarkan untuk pembakaran lah. Disebabkan kekurangan tanah di Jepun ni. Betul. So bila ada orang kata dia cuba memaksa lah, ada segelintir masyarakat Islam ni memaksa untuk mewujudkan tanah perkuburan. Dia jadi isu. Dia sikit-sikit membawa kepada saya bukan nak jangkakan, kita tak nak lah berlaku sampai penolakan terhadap umat Islam yang berada dekat Jepun. So that's why kita punya perbincangan hari ni adalah berkenaan dengan, kita nak dengar pengalaman sensi lah, sebab kita dulu belajar di sana, which is di bawah
Dasar Pandangan Timur. Dasar Hmm. Pandangan Timur dah 40 tahun lebih start. Betul. First batch masuk belajar tahun 84. Betul, 84 pergi ke Japan 86. So basically dah 40 tahun. Okay, Dasar Pandangan Timur ni 40 tahun saya rasa tak ada sampai this kind of level kan. Mungkin ada lah hal-hal kecil-kecil dulu. Orang kata apa contohnya macam nak ambil wuduk kan, tak ada tempat wuduk, so ada pergi dekat toilet, kaki basuh kaki dalam sinci apa semua kan. Kita Itu kadang-kadang bawah tangga ada lah. Tapi lately ni mungkin sebab media sosial juga tu kan. So, Dia mengumpulkan geng-geng pembenci dekat satu tempat. betul. Dia Dia ada besar. geng-geng ekstremis lah. Pasal ada layan juga satu channel YouTube yang agak panas jugalah, dia membincangkan isu-isu berkaitan dengan foreigner ni. So which is pada apa yang saya nampak is dia ni ada yang bersetuju, ada juga orang Jepun yang menyokong walaupun dia bukan Muslim. Betul. Dia menyokong tapi yang masih lagi bercakap apa, dia mindset dia masih lagi terlalu Jepun, sebab Jepun ni kan dia negara pulau. Betul. Dan perbezaan dia dengan Malaysia is kita masa nak merdeka dulu kita terima bangsa lain. Syarat ialah untuk jadi rakyat Malaysia. Barulah kita dapat merdeka. Macam Japan ni lain. Japan dia membangun dengan satu bangsa je. Dan dia orang pun melalui satu zaman Meiji yang dasar langit tertutup ni. Nak keluar nak masuk Jepun ni memang susah lah waktu tu dikontrol kan. So dia dah biasa hidup dengan dia sendiri, dia membangun dengan dia sendiri. So masa tuan dekat Japan ada tak isu-isu macam ni yang berlaku lah sepanjang masa tuan dekat Jepun? Sebenarnya saya rasa isu ni kalau kita start cerita tentang agama terus kan, tapi sebenarnya dia start dengan isu dengan foreigner. Awal-awal dulu mungkin foreigner tak ramai. Jadi awal-awal kemasukan, kalau kita tanya senior-senior kita yang pergi Jepun tahun 85 semua ni, dia pun ada isu mula-mula untuk penetrate, untuk orang Jepun tak takut dengan mereka ni. Sebab kita muka lain kan. Tapi masa berlalu sampai zaman saya, zaman tuan kan, kita dah foreigner ni orang dah boleh terima. Cuma waktu tu pun Malaysia ni pun kalau kita pergi kampung sikit, orang tak apa nak kenal Malaysia ni kat mana, kampung mana. Singapore dia kenal zaman tu kan. Masa tu masih lagi isu negara. Dan sebenarnya kalau kita kata Islam, dia tak kata Islam waktu tu, dia kata orang Malaysia semayang. Orang ni waktu tu lah. So bila saya masuk kerja pun waktu tu, dia tahu kita Islam, tapi dia tahu kita orang Malaysia, dan orang Malaysia ni jaga semayang. Sebab dia tahu ada negara lain Islam juga tapi tak jaga. Betul. So dia penerimaan tu sebenarnya di atas orang waktu tu. Dia tak adalah attack satu agama atau satu negara lah. So macam dekat universiti tuan berapa ramai yang orang Malaysia ataupun Muslim dekat universiti dulu? Dekat universiti dulu dia tak ramai sangat. Dia Muslim ni memang paling ramai orang Melayu je. Sebab itu pun tak ramai, tak sampai berapa puluh orang je masa tu. Memang kalau sembahyang Jumaat pun memang kita lah imam, kita lah makmum, kita lah baca khutbah, semua kita. Kalau ada pun seorang Arab itu pun datang dan pergi, ada orang Indonesia sikit kan. Cuma tak ramai Islam. Cuma dekat universiti saya ni, yang kalau tuan cerita pasal kubur tadi tu, saya cerita pasal kubur ni kan, Yamanashi, saya dulu kat Yamanashi. Yamanashi ni memang ada kubur Islam dekat Yamanashi ni. And surprisingly, orang yang jaga kubur tu bukan orang Islam. Yang jaga tu adalah saya tak tahu nak istilahkan apa, tapi macam Sami lah. Sami dengan botak, pakai baju memang orang betul lah. Dia pakai macam baju hitam yang baju Jepun, baju Sami ni lah. Sami tu, dan memang hierarki dia agak tinggi. Kalau orang kena rasuk hantu ke apa, orang kata lah Jepun ni kalau kena pelik-pelik ni, dia lah akan pergi tolong. Dia akan jurukkan. Tasam dia agak tinggi. So dekat kuburan Islam kat Yamanashi tu, dia ada satu kuil lah saya panggil lah. Dia sebenarnya jinja kan. Jinja ni apa dalam bahasa kita? Jinja tokong lah. Tokong lain. Dia kuil lain. Tokong lain kan. Tokong bagi lain. Macam kefahaman saya lah. Tokong ni dia macam kalau Chinese Buddha ni tokong. Kalau macam Hindu ni kuil. Betul-betul lah. Dia tak adalah macam binaan arca-arca macam kuil tu kan. Tokong tu jinja lah kan. Salah sebut jinja ni. Dalam jinja tu, kat rumah dia orang ni, memang ada satu bilik buka-buka, ada logo Mekah, ada Kaabah. Memang kalau kita nak pergi semayang, pergi sana, kalau kita selalu pergi kemas kubur, kita kemaskan ni. Masuk dalam tu kita tahu kiblat mana, sebab dia akan letak Kaabah kat situ. Memang bayang ni dalam jinja tau. Dalam kawasan tu. Dan yang jaga tu pula Sami.
bagi tahu je adalah sangat harmoni hidup. Beza ni kita kira bayang kita masuk tempat ustaz Shinto. Tapi ustaz Shinto tu okey pun dengan kita. Ni tempat korang. Memang keturunan dia jaga tempat tu. So kalau ikut pengalaman ni tak ada isu pun dulu. Hidup semua orang terima, kita pun tanam mayat kat situ. Kita tolong orang tanam mayat. Lain kalau ada orang Malaysia mati memang kami akan tolong lah masa tu kan. Orang Jepun yang baru masuk Islam pun datang, kita kena guide sikit sebab kadang-kadang mereka ni dia nak tanam dengan duit lah. Kalau ada budak kecil baby dia nak tanam dengan toys. Dia ada sebab dulu-dulu Macam Chinese lah. Macam ada kepercayaan Chinese. betul. Dan memang keturunan macam tu betul tadi lah. Jepun dulu memang tanam. Jadi masa dulu dia tanam macam tu. Kena sampai duit sikit, nanti nak belanja kat sana. So benda-benda macam tu menyebabkan kita kena guide sikit lah. So tak ada masalah. Tak ada macam mana. So kalau macam dekat Nagoka lu sebab dekat saya duduk lah dekat Nagoka ni. Nagoka ni universiti ni dia jadi pilihan lah sebab saya University of Technology. So University of Technology ada 2 je dekat Jepun ni. So kebanyakan student-student yang pergi ke Kosen, kira Senmo Gakko ni, dia akan senang nak masuk ke Jidai, dia panggil Jidai, Jujutsu Daigaku kan. Jujutsu Daigaku ni disebabkan dia boleh dapat recommendation. So kita orang dulu boleh katakan ramai meriah. Orang Malaysia ni memang ramai. And then Indonesia pun ramai. So kalau kita buat jamuan raya ke nak buat solat Jumaat ke memang ada lah. Cuma bila kita nak buat, contoh nak buat sembahyang Jumaat apa, kita akan gunakan Kaikang ni, kita punya asrama lah. Asrama ni dia ada hall dia. So kita bagi tahu dekat universiti kita nak gunakan apa semua, dia cakap okey, tak ada masalah lah. Cuma bila makcik-makcik ni datang, dia selalu mengeluh, which is dia cakap basah. Kita ambil wuduk kan ni kan berair kan. So which is sebelum ni mungkin kita duduk Malaysia tak perasan benda-benda tu kan. Kita tahu lembab ke apa, dia macam nanti kering lah kan. Tapi Jepun tak, sebab Jepun dulu sebelum kewujudan bidet ni semua Betul. Ada tisu kan? Betul ada tisu. Bidet masa ujung-ujung juga. Masa kita kat sana tu dah tahun dia lah. Itu baru sikit-sikit lah. Maksudnya bidet tu sedang berkembang lah. Bidet ni tahu apa bidet? Bidet tu yang tembak ke bawah. Tekan-tekan keluar tu. Tekan-tekan keluar. Tekan-tekan dia keluar air. Ni zaman dia tak hose. Betul. Ini zaman sebelum bidet sekarang dah ada muzik. Sekarang tekan-tekan ada muzik. Ada massage. Ada massage. Saya pun tak faham massage apa. Ada lampu-lampu. Dulu yang penting keluar air, panas sikit waktu tu. Dia punya seat kan. Dia toilet seat yang kalau kita tekan button dia automatik keluar air. Sekarang saya rasa kat Malaysia pun dah start banyak lah. Betul. Mungkin setempat ada. So kalau macam-macam cleaner ni biasa dia akan komplain lah, oi basah lah apalah kan. Dan kita cubalah untuk mop apa semua. Lepas tu nak buat jamuan, contoh nak buat event raya ke apa ke, diorang ni kadang macam pelik lah. Kita community yang kita buat ni, kita seboleh-bolehnya tak nak ganggu orang lah. Jangan disrupt bangsa lain. Jangan disrupt diorang punya ni. Sebab yelah kalau nak kata pelik-pelik macam mana, saya pernah je nak pergi kombini pakai plekat apa semua kan. Dia macam tengah malam boleh buat lah. Tapi siang-siang kita common sense lah kan. Janganlah buat benda yang pelik-pelik. Kecuali kita memang suka jadi pelik. Cuma kat Jepun ni bagus dia, orang dia pun ada yang pelik-pelik. Jadi kalau sekadar pakaian lah, saya rasa tak ada judgement sangat. Judgement tak, dia fashion, penerimaan fashion okey lah. Benda kiranya kalau saya pun, saya tak setuju sebenarnya kalau kita terlalu ekstrim. Sebab macam, bukan nak kata kat Jepun lah, dekat Malaysia pun ada setengah budaya walaupun daripada negara Islam. Bila sampai ke Malaysia, dia cuba nak buat praktikan benda yang sama. So dia sebenarnya dia bukan macam mana, benda tu tidak berdosa. Mungkin tak berdosa lah. Okay, tapi dia lari ataupun lain daripada norma kebiasaan apa yang kita buat. So sebab kenapa yang jadi isu juga dekat Fuji Sawa ni, tuan ada tahu kan yang ada buat dia sembelih korban dekat parking tanpa kebenaran. Parking orang, parking berbayar. Sebab kat Jepun ni tak ada parking yang free. Betul. Orang kalau nak bergotok kat Jepun memang kena register Parking. Kena register. Pergi nak kena lukis letak parking ni kat mana, tanda, nombor rumah, kena buat pelan. Apply kat polis. Kena apply kat polis. Proof yang tu baru kereta boleh keluar. Baru boleh dapat. Kereta tak dapat. Cop yang stiker dekat belakang kereta kan. Betul. Biasa orang tengok stiker yang ada star 3 star 4 kan. Itu adalah emission star. Tapi ada satu lagi yang ada nombor-nombor sikit, ada gambar kereta kan. Ada logo gambar kereta
kan nombor bawah kan. Itu lawa sakan nombor Ah. 10 lawa. Itu adalah kebenaran parking. So Yeah. kalau parking tu parking kat petak yang tak dibenarkan ataupun orang lain punya apa semua, memang polis datang. Betul. Polis datang boleh check, ikut nombor tu dia check. Sebenarnya orang ni duduk mana. Tak silap memang polis boleh ketuk pintu rumah lah. Betul. Cari kan kenapa parking kat sini. So dia agak strict. So bila berlaku Kalau isu-isu kat macam rumah pun, parking rumah kita pun kita kena register tu parking kereta kita. betul. Walaupun tu rumah kita. Dia jadi macam saya rasa mungkin benda tu sikit demi sikit lah, sikit berkumpul dan digunakan sebagai modal politik jugalah bagi saya. Yes. Which is dia cuba nak protect sebab kita ni duk promote lah Islam ni bagus lah apa semua kan. Tapi makan kat kedai pun bersepah ke. Ya, betul. Jangan macam tu. Betul. Betul lah, kita biasa ni ada orang kemas ni. Kita dah biasa orang kemas. Kita dah biasa orang kemas. So asimilasi budaya tu lah yang menyebabkan sedikit demi sedikit benda tu menjadi punca kemarahan lah. Sebab bila dah bila itulah sebab kita dulu tak ada nak terlalu cakap apa menunjuk sangat kan. Kita ni terlalu muslim macam tu. Kita cuba menghormati budaya orang, pada masa yang sama kita mengekalkan kemusliman keimanan dia. Tapi saya rasa dia isu dia macam isu kat Fujisawa tu, dia bukan isu dengan orang Malaysia. Dan sekarang ni banyak company Jepun yang nak cari Malaysian lah. Kenapa nak cari Malaysian padahal kita ni memang negara Islam. Dan memang kalau ikut request pun Malaysia memang 60% je kita bangsa Melayu Islam ni, tapi dia nak orang tu. Saya rasa isunya bukan dekat amalan agama, isunya dekat cross line ni. Dia boleh pergi macam tu kata sembelih lembu, betul raya korban kita memang nak buat ibadah sembelihan, tapi make it proper lah. Betul. Jangan pergi guna parking orang lain bersembelih. Itu belum campur yang Maulidul Rasul yang dia bergarak satu kawasan. Dia lah Maulidul Rasul bagus. Dia bergendang. Yang ni bukan orang Malaysia baiklah kat mana-mana media boleh nampak kan. Benda dia tak bagus. Tapi matlamat tak menghalalkan cara. Cara tu salah. Itu itu bukan kaca setempat. Kaca setempat. Dia banyak lagi sebenarnya cara yang kita nak buat kan. Dari segi kalau nak menyambut something ataupun nak merayakan sesuatu. So dia lebih kepada macam mana kita menterjemahkan apa yang kita faham dan apa yang sesuai dengan setempat lah. Sebab saya rasa kalau macam dekat Jepun ni, that's why sebelum pergi Jepun tu memang kena tahu dia punya orangnya macam mana. Kena tahu orangnya macam mana. Dia orang ni bukan nak kata tak boleh bercakap ke tak boleh ni kan. Ini macam mana cakap kita buat benda tu konon-konon nak dakwah. Kau bahasa Jepun pun hauk. Ya. Itu Bahasa Jepun pun hauk. itu sebenarnya saya fight lah benda ni sebab saya rasa kita nak dakwah. Betul lah kita nak cerita pasal Islam kat diorang. Sebab kita tahu Islam tu best, bagus. Tapi bila dia tak faham bahasa, automatically dia bahasa jiwa bangsa. Dia tak faham jiwa bangsa tu. Macam mana you nak bercerita untuk jiwa bangsa tu boleh terima? So nak faham jiwa bangsa kena faham bahasa dulu kan. Tapi ramai orang dia cross ni. Dia contohlah dia belajar bahasa Arab. Bila dia belajar bahasa Arab, confirm style dia tu style Arab. Arab punya style dengan Japanese punya style lain. So, bila dia guna cara yang sama pergi ke sana, dia jadi jam lah. Betul. So dia dari segi bila macam sebab kan pernah masa dekat Jepun ada golongan-golongan misioneri ni datang. Yes. Pernah itu mah. Pakai smart kan. Saya dulu Biasa perempuan. basikal. Saya dulu perempuan. Dia ketuk pintu. So saya tanya kenapa kan, dia cakap kita orang ni daripada ni, dia bukan Kristian. Saya selalu dia ada ajaran apalah Jepun ni kan. So dia nak sembang sekejap lah dia cakap kan. So macam okey apa benda ni. So bila masuk, so dia start cerita lah, okey kita punya kumpulan ni macam ni. Ni Japanese ke? Japanese. Japanese. Ini memang Japanese perempuan dua orang. So dia cerita lah dia punya ni, dia tunjuk gambar, tunjuk pamphlet saya rasa. Cerita pasal ni, marilah join kita apa semua. Bukan MLM Ini agama lah. Ini agama kan. Dia sendiri nak kumpul pengikut kan. So macam saya
saya tunjuk, saya nak bercerita kan, saya ni agama Islam. So dia tanya lah apa beza Islam dengan ni kan, so apa yang Islam buat. Dan surprisingly, macam mana cakap nak cerita tu dia macam tak sampai. Oh, kita nak cerita tu sampai. Kita nak cerita tak sampai, nak beritahu kau punya pemikiran ni Saya faham. salah tau. Kan salah macam mana, sebab macam apa end goal kau ni. Sebab kita ada end goal kita, syurga neraka kan. Syurga lah of course kan. So kita nak cerita pasal apa yang kena buat ni semua, tapi dia macam setawaran naik. Ya, tak sampai lah. setawaran naik sebab kan ni Honggok tu memang bahasa Jepun tu masih lagi saya masa tu baru third year, sebab saya dah start duduk apartment. Dia second year saya duduk asrama Kaikang kan. Okey. Third year tu masa tu duduk seorang. Saya memang satu rumah seorang. Jadi geng datang. Dia selalu datang yang rumah seorang ni. Mungkin lah. Dia kat kita ni, kita geng-geng lonely. Senang terpedaya ya. Biasa orang yang tengah goyang ni dia duduk seorang-seorang. Goyang. Sebab itulah dia punya, macam mana cakap kan, kita nak cerita pasal keindahan Islam tu. Tapi kalau bahasa pun tak ke mana kan. Macam mana orang nak faham. So kita nak orang tu faham, tapi kita nak paksa dia faham dengan cara apa yang kita buat, perbuatan tu lah. Betul. Itu yang jadi isu antara lah saya isu Fujisawa ni. Betul. Dia angry lah kita punya action kita tu, perbuatan kita tu. Sebenarnya Jepun ni everything dia tengok, dia sekarang ni orang kata apa, we listen but we don't judge. Tapi Japanese ni they see and they judge. Cuma dia tak bagi tahu. Dia akan belakang, dia akan sembang lah kan. So memang dia judge. Saya rasa Japanese antara masyarakat yang kalau kita tengok dari sudut psikologi, dia orang ni very observe, very detail. Orang detail dia mesti observation skill dia tinggi ya. Kalau kita panggil orang C lah kalau ikut dalam psikologi ni. Orang C ni dia jadi detail sebab kan Jepun very meticulous kan, detail semua. Disebabkan detail tu lah dia jadi observe yang tinggi. Walaupun dia tak cakap kat depan, tapi dia tengok. Dia observe, dia analyse. Ni Jepun punya bangsa. Benar. So benda tu, bila terjemahan dia begitu, dia tak faham tau kita tengah buat untuk apa, agama kau cakap apa. Yang aku tahu sekarang ni kau kacau parking aku, kau buat bising kat teritori aku, kau tiba-tiba datang nak buka satu tempat yang akan menambahkan lagi benda-benda tu. Marahlah dia orang. Padahal kalau tempat yang actionnya orang kat situ baik-baik, dia okey je nak support, nak besarkan. Sila kan. Dia very supportive. Tapi make sure kita tunjuk yang baik. Yang betul lah. Sebab macam pepatah apa dia kata, setan dan pisang tak semuanya apa, tak dia mesti ada yang busuk sebiji dua. Ni pun macam orang Jepun ni pun kadang dia tak express benda tu depan muka, dia tunjuk dengan action. Yes. So macam saya tambah sikit pasal parking ni kan. So biasalah kalau orang kita student Malaysia ni kadang ada, kalau di kampung-kampung ni ada pakai kereta. So satu rumah ni mungkin 2 orang 3 orang duduk. So adalah 2 biji kereta. So satu kereta ni kita paksa parking tepi jalan atau macam ni kan. Kadang-kadang dia tak suka tengok ada kereta parking tepi jalan ni. Yes. So dia nak memberontak tu, dia sembang minyak. Minyak masak ke apa kan dekat cempeling kereta kan. So pagi-pagi macam mahal ni kan, ni kotor terus kan. So kita ingatkan macam ni terjadi kepada Kohai lah kan. So macam dia try tengok dalam 2-3 hari Yusha punya jiran dia yang buat benda tu. Yang buat benda tu. So which is dia bukan kata semua baik semua jahat, tapi betul. Kefahaman tentang bagi mereka, budaya mereka macam ni. So kenapa datang-datang kau nak tukar kan? Budaya dia tu, dia ada sistem tau. Kita kena faham sistem tu. Dia kalau kita cerita kat Malaysia kan, di tempat kerajaan ada 5S tu kan. 5S tu sendiri, salah satu dalam konsep 5S tu, semua benda kena ada rumah dia. Kena ada tempat. So macam contoh kita dah pakai bantal ni, habis pakai nak tak mana, dia ada tempat kena letak, kena pulangkan ke rumah dia. Kalau kita kilang Jepun tu, screwdriver ni lepas pakai, pulangkan kembali ke rumah dia tu, toolbox dia gambar semua kan. Sama kereta, kau dah balik rumah, pulang ke kereta tu ke parkingnya. Bila parking di tempat yang bukan tempat, sistem dia orang tak boleh terima. Samalah tandas yang sepatutnya kering, tiba-tiba ada lecetkan air sebab basah semua tu kan. Pecik-pecik air. Pecik air ni tak boleh terima. Keluar toilet kena kering. Masuk kering, keluar kering. Macam guna sebelum before after tu benda yang sama. Condition tu kena sama. Betul. Sama bahasa Jepun saya kata dulu, kalau kau masuk toilet, kalau kau orang yang bagus, sebelum kau masuk, lepas kau masuk, tandas tu lagi bersih daripada sebelum kau masuk. Itu
Itu orang bagus dia kata. Kalau orang normal dia cakap, macam mana kau masuk macam tu lah kalau keluar. Kalau bersih masuk, bersih keluar kan. So maksudnya expectation dia macam tu. Macam tu sebab dia ada konsep dia panggil omoyari lah. Maksudnya omoyari ni is dia considerate orang. To each other. Betul. So basically common sense ni lah yang macam mana cakap, mungkin kita dekat Malaysia cakap orang negara lain ni ada ni tak ada common sense lah semua kan. Tapi bila pergi negara dia orang, benda tu is Bagi manusia dia orang. itu kan maksud sebenarnya dia. Tapi benda yang kita buat pula, apa buat macam ni kan, bukan common sense. Dan saya rasa kenapa Jepun sekarang ni dia suka orang Malaysia, one of the reason sebab saya tengok so far di mana masjid yang majoritinya orang Malaysia tak ada isu. Betul. Yang bukan orang Malaysia ni yang isu. So, that's why dia bawa common sense negara dia. Dia bukan bawa common sense Islam. Dia bawa common sense negara dia. Kalau kita tengok common sense kan, orang Malaysia, especially kita ni, kita dah daripada kecil ada pepatah, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau mengaum. Kita memang pergi Jepun, kita mengembek. Kalau sana tu kandang kambing, kita pergi ngembek kan. Sama kalau saya tengok kawan orang Malaysia pergi UK, tiba-tiba dia makan steak. Dia hari-hari makan fries pun dia okey. Balik Malaysia tiba-tiba gila nasi lemak balik. Nak tertarik balik. Kita boleh blend in. Kita tak bawa budaya kita. Kalau Jepun duduk dengan Japanese, Jepun datang rumah kita boleh belajar dia sushi. Betul. Kalau negara lain, kalau dia makan biryani, pergi mana-mana dia biryani je. Masjid dia biryani, semua biryani. Dan saya rasa dia macam bila sedikit demi sedikit, saya tahu satu lagi yang dekat, yang banyaklah saya tengok feed yang dekat dalam TikTok semua ni kan, dekat dalam Instagram. So dia ada buat temu ramah. So apa macam-macam Jepun ni, baca Jepun ni, dia cakap one of the thing yang kenapa dia tak boleh tolerate dengan foreigner. Sebab cakap foreigner ni berbau. Berbau means pakai perfume yang sangat kuat. Sebab budaya Jepun Dia sini benda ni mungkin kat Malaysia tak ada isu ni kan. Kita tak ada isu nak pakai perfume, bandar-bandar pakai perfume je. Kalau kau buat kita tak ada. Dah perfume bawa lambak. Lama-lama macam-macam perfume Macam pergi pasal malam kan. Tapi di Jepun dia sangat soft sebenarnya. Dia macam dia cakap common sense kita kan. Orang Jepun tak mandi lah apalah. Dia bau dia lain. Tapi bagi dia benda tu is normal. Betul. Macam kita macam di Jepun dia ada istilah kareshu lah. Kareshu ni orang bau tu kan. So bagi dia orang benda tu is acceptable. Bukanlah budaya dia orang, culture dia orang. Yes. Tapi macam bila pakcik-pakcik ni cakap kan, apa minyak perfume kuat sangat lah apa semua kan. Saya faham. Sebab berwangi-wangian tu adalah sunnah. Tapi kalau terlalu menyebabkan gangguan, so that's why macam bila kita pergi ke hospital tu, kita pergi ke masjid ni, orang pakai, kita nak pakai minyak yang berwangi-wangi yang kuat lah, which is bentuk pun salah satu juga yang menyumbang kenapa. Sebab kadang kita pun tak perasan kan, di tempat kita normal nak pergi masjid apa nak kita siap ada minyak atar apa dekat masjid ni kan. Betul. So itu adalah a few things yang benda kecil-kecil je, sikit-sikit dah lama-lama dia makin menebal. Dan benda tu isunya adalah tak ada orang yang datang untuk explain kat dia orang. Semua orang buat tanpa explain, dan ramai yang buat tu pula tak reti bahasa Jepun yang bagus. Sebab kita dulu memang macam mana kita nak explain dengan keadaan kita tak faham bahasa, tak faham budaya. Lagi kan makcik-pakcik ni lah orang yang, yelah dia orang dah duduk di situ lama, tiba-tiba orang datang kacau, bawa benda baru. Kita dulu tak ada masalah dengan pakcik-pakcik kat Jepun kan. Tak ada. Lagi dia jadi anak angkat lagi ada kan. Pergi mana-mana dia bawa makan, ni apa semua. Baik dia. Baik. Basically kalau kita boleh faham kan, even mula-mula sampai kawan-kawan Jepun, sebab kawan-kawan Jepun dia, yelah dia tengok foreigner macam boleh masuk ke tak boleh masuk, boleh masuk kan. Betul. So kita try lah berbudi bahasa lah. Apa cakap kan, kita masak dekat hostel panggil dia makan. Lepas tu dia pun nak balance lah. Dia ajak kita pergi makan kan, tapi dia ajak kita pergi makan ramen. Memang tak boleh lah. Kenapa tak boleh kan, cakap Jepun kenapa tak boleh makan kan, sedapnya dia nak explain tu. Betul. Penguasaan bahasa kita boleh nak cultural exchange, tapi understanding pada cultural exchange tu lah.
Lagi-lagi kita nak explain dengan keadaan tidak melukakan hati. Betul. Kita boleh je kadang-kadang explain dengan aku dah explain kot, tapi cara tu kan, bahasa. So mungkin kan kita boleh concludekan dulu perbincangan kita kali ni. Cuma kalau boleh saya nak dengar jugalah pendapat ataupun pengalaman daripada viewer-viewer kita ni berkenaan dengan isu kefahaman ataupun asimilasi agama kan. Sebab Budaya dan agama lah. budaya dan agama lah. So kalau ada viewers kita yang boleh share dia punya experience dia, boleh hantar email, okay? Email address kita dah letak dekat bawah. Boleh share korang punya experience dan nanti kita akan mungkin boleh bincangkan secara ilmiah lah. Betul. Kan? Mungkin ada yang bagus kita panggil jadi guest ke? Jadi guest podcast sikit-sikit Jepun kita kan. Sikit-sikit Jepun. Okay, so sebagai penutupnya, okay, so mungkin tuan ada sedikit pandangan lah, macam mana kita nak, bukan nak kata meredakan, bukan nak menyelesaikan, tapi macam mana kita kalau boleh nak maintain lah image Malaysia ni di mata bukan sahaja orang Jepun, tapi orang luar jugalah. Cuma kita sebab kita fokus kat Jepun sekarang. Mungkin tuan ada sedikit Dia kalau ikut kan, saya tahu ni takut kita overthink ke apa, sebab betul memang ada isu kat luar, tapi sebenarnya yang support pun ramai. Dan sebenarnya yang support lebih ramai. Even kalau kita tengok dari sudut terbesar, government Jepun tu sendiri, memang sekarang kata government Jepun tengah buat macam-macam untuk menghalang lebih ramai foreigner masuk. Dia sebenarnya bukan menghalang, dia sedang menapis foreigner bagus untuk masuk. Sebab memang ada isu negara lain, dia hantar yang very low skill pun workers ni, yang kadang-kadang common sense tak pernah ada ni. Macam kita pun kat cakap Jepun, kita select juga budak kita kan. Kita select, minta maaf lah, tapi kita select sebab kita nak jaga nama negara. So saya rasa apa yang kita boleh buat adalah kita bantu train orang-orang kita pergi ke sana, menjadi orang yang bagus, dapat menyumbang ke negara sana, dapat menyumbang ke negara kita balik. Dan sebenarnya saya rasa dia tak ada isu sangat dengan government, sebab even kat cakap Jepun pun ada banyak agensi datang, Deloitte datang untuk tanya macam mana orang Malaysia boleh pergi ramai ke Jepun. Dia nak tarik lagi ramai orang kita, sebab negara lain dah banyak sekarang kan. Nama Malaysia tengah harum, Jepun tengah sangat baik dengan kita. Banyak peluang-peluang yang sedang terbuka sekarang. Saya rasa instead of kita fokus untuk selesaikan isu, baik kita try fokus untuk enhance benda yang tengah bagus ni. So isu tu akan jadi, dia macam ni lah tuan. Kita dengan, contohlah dengan family kan, ada bergaduh dengan isteri sekejap. Instead of kita try repair yang itu, kita tambah lagi benda-benda best yang baik yang kita dah buat. tambah isteri ya? Bukan tambah isteri. Salah. Kita tambah, kita bagi lagi benda baik apa semua. Jangan fokus on problem lah. Kita problem tu kalau betul boleh selesai, kita boleh selesai. Tapi isu ni dia bukan semudah itu nak selesai kan. Faham. Kita hantar orang baik, kita ajar dia orang ni asimilasi budaya yang betul. Even baru-baru ni pun ada tim cakap Jepun yang dekat Jepun tu siap buat talk dekat syarikat-syarikat Jepun yang tengah nak ambil orang Islam bekerja. Untuk dia orang faham macam mana nak orang Islam nak bekerja ni. Waktu Zuhur macam mana, waktu Zuhur Asar macam mana, nak kena ready tempat semayang ke tak, Ramadan macam mana kan. Kerja-kerja tu lah yang bagus untuk kita buat, untuk kita explain, supaya dia tak jadi isu salah faham, communication breakdown je sebenarnya. Communication lah, faham. Okay, saya rasa topik tu pun menarik untuk dibincangkan. So mungkin next kita punya perbincangan ni adalah berkenaan dengan peluang kerja dekat Jepun lah. Saya rasa benda tu sangat menarik sebab kita pun selalu dapat banyak inquiry. Macam tu cakap lah, daripada agensi luar, daripada Deloitte, daripada Jepun, daripada Malaysia, dan of course daripada sudut-sudut kita pun ada yang ramai bertanya cara nak kerja kat dia. So kita nak buat satu sesi khas lah. Betul. Kita nak cerita pasal program ni. So akhir kata saya nak ucapkan terima kasih kepada kita punya viewer. So untuk sikit-sikit Jepun ni kita bukan nak judge. Kita nak faham. Okay. So perbincangan kita buat secara seilmiah dan seringkas mungkin untuk difahami lah. Okay. So akhir kata daripada saya ucapkan terima kasih. So make sure anda subscribe, okay, follow dan juga share kita punya podcast, okay, dan juga semua channel social media kita. Okay. Kita jumpa lagi. Betul. Jumpa lagi insyaAllah. Sikit-sikit Jepun. Cakap Jepun. Sana Jepun, sini Jepun, sikit-sikit Jepun, isu semua Jepun.